bersama Kenan Jazz di dalam Lens Hitam powered by JX Production. Alright, dekat sini kita akan pastikan korang akan dengar sesuatu yang korang tak pernah dengar daripada content creator kesayangan korang, influencer, orang kata apa, favorite influencer korang. Okay, dekat luar sana mungkin diorang ceritakan kisah-kisah yang bahagia diorang, tapi sebenarnya mungkin ada kisah sedih diorang. Kan, mungkin korang tak pernah dengar kisah-kisah cinta diorang. Sebab apa? Dekat sana, dekat konten diorang just show yang diorang tu macam single, tapi sebenarnya mana tahu diorang ada mata air. Kat sini, dekat Lens Hitam ni lah kita akan gali kisah diorang. Okay, so dalam Lens Hitam kita ada beberapa segmen. Segmen pertama kita akan kenal dulu dengan korang punya content creator. Lepas tu kita ada apa orang kata, kita akan gali cerita diorang. Kan, macam Kenan cakap, mungkin kisah sedih, mungkin kisah cinta, mungkin kisah lucu diorang, mungkin juga kisah seram diorang. Lepas tu kita akan fun break. Yang fun break tu confirm pecah punya. That's why korang kena stay tune dengan kita sampai di penghujung kita punya podcast. Alright. Dan juga kita ada kisah yang lagi deep. Sebab itulah kita cakap kita lens hitam kan. Hitam is gelap. Gelap tu kadang-kadang lebih terang daripada yang orang kata apa, dia lagi jelas daripada yang terang. Jadi korang jangan lupa untuk subscribe kita orang. Subscribe now. Ada yang tak subscribe tu aku nampak. Subscribe now. And jangan lupa untuk follow kita punya kita punya social media platform. Alright, dekat sini Kenan hari ni sebenarnya ada someone yang Kenan bekerja dengan dia. Gitu. Mungkin korang kenal, mungkinlah ada juga orang kata apa, KOL lain yang kenal dengan beliau. Tapi orang cakap apa, beliau ni seorang yang best gila lah kerja. Terus puji. Terus puji dia. Tapi serius guys, rata-rata orang yang kerja dengan dia akan bagi good feedback. Okay, sebab Kenan sendiri pun ada buat orang kata apa, content creator things. And then yang paling top lah, orang kata yang paling top Kenan boleh bagi dekat this girl lah. Girl. Kita dah tease sikit girl. Mungkin ada yang tengah dengar ni kan, dia dah macam, perempuan ni lah ni. Saya bawah agensi. Saya handle KOL saya. Yes. So Kenan antara orang di bawah saya. Sekarang ni saya bawah dia, okay. So itulah kerja saya sekarang. Kenan okey. Aku dapat pujian weh, okay. Alright, so sekarang tanpa membuang masa lagi kita nak kenalkan Nisa Muhammad. Hello. Hai. Manis je orang dia. Kan? Saya pun tak pernah tengok dia sebenarnya. Saya macam ni je tengok dia. Tapi cantik orangnya. Okay. Alright Nisa. Saya nak, sebelum awak intro lah sebelum awak kenalkan diri awak, saya nak tanya awak, kenapa kan? Kenapa awak memilih, sebab saya curious sangat nak tahu kenapa awak memilih extreme apa orang kata? Extreme activity untuk awak punya content. Sebab saya suka buat benda-benda yang ekstrim. Okay, sebab bila saya buat kerja-kerja yang ekstrim, saya boleh lupa masalah saya. Masalah. Boleh lupa masalah. Biasalah semua orang ada masalah kan. Tapi itulah. So jom kita nak kenal dulu dengan Nisa. Boleh kenalkan diri dulu ke orang? Okay. Nama saya Nisa Muhammad. TikTok saya semua, sosial media semua nama yang sama. So saya kerja sebagai apa nama dia? Agensi. Saya bawah agensi. Saya handle KOL saya. Yes. So Kenan antara orang di bawah saya. Sekarang ni saya bawah dia, okay. So itulah kerja saya sekarang. Itu je. So itu je lah. Awak adalah full time yang agensi satu. Lepas tu awak juga buat ke review-review semua? Buat tapi jarang. Tapi jarang. Okay. So apakah orang kata apa brand yang paling besar lah yang awak buat? Review ke? Review. Review saya pernah buat, tak adalah besar, butik Hadramiah.
butik. Butik Hadramia. Lepas tu Ainan Ha, dia pun terkenal juga dekat TikTok tu. I see. Okay. Alright. So faham? Kalau macam tu kan, pasal saya nak tertarik dengan awak cakap awak kan orang yang menguruskan KOLs kan. So kita nak tanya sikit. Macam Tanya mana awak handle KOLs? Macam mana awak handle KOLs? Bukan apa tau guys, sebab saya sendiri sebagai KOL, saya ada PL saya. Lambat hantar. Kan? Kadang orang agensi mesej aku buat diam. Diam ke apa? Kadang-kadang busy. Okay, tapi so macam mana awak? Susah jugalah handle KOL. Tapi macam Kak Nan okey. Kak Nan okey. Aku dapat pujian weh. Okay. Alright. Okay, Kak Nan memang okey. Ada yang lagi susah sebenarnya daripada tu. Dia sebenarnya bergantung pada orang tu sendiri. Kita dah tolong. So diri diorang sendiri yang kena tolong diri diorang. So apa maksud susah awak tu? Susah tu macam kita nak bagi tahu diorang bila boleh siap video ni, bila boleh siap kan. Sebab ada yang tak respon, sehari 2 hari tak respon langsung. So kita lah kena sabar lah, kena call. Tu je. Sehari 2 hari tak respon. Ya. Kita pun pernah juga buat apa orang kata, ini kalau content creator dengar dia akan faham. Kita pun pernah try contact kan, 2-3 hari tak reply pun ada. And kalau paling okey pun lah kan, 2-3 hari dia tak reply, tapi after that dia orang hantar terus video. Tu okey. Tapi ni 2-3 hari yang ni tak. Sebab kadang-kadang kita dia lambat. Dia tak adalah lambat mana. Boleh lah. Memang lambat jugalah. Tapi kita still macam kita try editkan video dia. Yang tu salah satu yang saya boleh buat lah. Sebab kalau nak tunggu dia 2-3 hari baru nak siap, lepas tu no respon, at least respon kita boleh tolong ke apa ke kan. Okay, kena anggap ni macam spill the tea sikit tentang kerja-kerja KOLs. Okay. Kalau ikutkan, kita buat video, kita mesti ada orang kata amendment lah. Macam perubahan yang perlu dibuat, penambahbaikan yang perlu dibuat kan. Tapi Nisa adalah salah seorang yang first time Kak Nan tak letak subtitle kot rasanya masa tu. And then dia yang siapkan. Dia yang siapkan video aku. Sumpah bergempak gila. Saya cakap, baik gila Mina ni tu. Baik ni. Lepas tu orang kata apa? Satu lagi tu, ada orang ada tempat yang paling kita tak suka lah. Engkau hantar amendment, kau suruh aku buat amendment disebabkan salah sendiri, which is dia tak hantar end frame. Dia tak hantar logo-logo yang sepatutnya. Dia suruh kita buat, lepas tu tiba-tiba kita dah siap. Okay, you kena masukkan ini. Aku macam, apa kau tak cakap? Kau rasa kau tak hantar awal kan? Sebab KOS ni kita ada banyak video, bukan satu video je kita kena siapkan kan. Alright, so macam Nisa sendiri, macam mana Nisa boleh arrange yang aku pernah kerja dengan dia, semua benda dia dah bagi. Even sebenarnya dalam briefing dah siap ada, you downloadkan untuk semua KOS, you hantar dekat KOS. Why you do that? Why so nice? Jahat soalan aku. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak alert benda tu. Walaupun dah ada dalam tu, so kita prefer bagilah kat dia orang. Sebab dia orang bukan tengok semua. Ada yang busy apa semua kan. So kita bagi mudahkan dia orang. Sebenarnya mudahkan kerja awak juga kan. Betul. Sebab itulah, ada nasihat tak sikit untuk KOLs? Dia sebenarnya tak ada nasihat apa pun. Cuma kalau boleh, kalau kita nak cari income kan, kita kena diri kita dulu. Kita nak sesuatu, kita kena bermula daripada diri kita dulu. Sebab kalau orang lain buat kan, tak ada apa. Orang lain just boleh paksa, kita yang bergerak. Betul. Ada tak KOLs yang macam Nisa buat, dia macam pull out, dia macam dia dah submit nama dia ni dekat brand ni, lepas tu dia pull out, dia tak buat pun video? Ya, ada. How you handle? Macam you kan nak kena handle dengan klien. Kita terus kick dia je. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Tak perlu macam push ke, tak ada. Okay, so faham, kita faham. kick je. Push dia. Keep je maksudnya? Kita dah push dia, lepas tu lepas dah berapa hari dia no respond, kita terus skip. Skip. Teruskan je. Tukar orang. Lepas tu tukar orang lah. Sebab kita tak nak tunggu lama, nanti susah. Okay, alright lah. Sebab sini orang kata lens hitam kan.
gelap sikit dia punya cerita. Jadi aku nak cerita juga. Kena pernah sampai apa tahu, masa tu memang banyak gila job. And then banyak juga isu kehidupan. So kita hampir kena saman dengan this agency. Diorang memang agency yang betul-betul berdaftar lah, I rasa. So diorang memang dah cakap, kalau kau tak buat benda ni, saman RM500. Ya. So macam uish. Memang masa tu aku ingatkan main-main kan. Tapi betul-betul kena saman. Tapi masa tu kita explain lah dekat dia, aku akan buat juga bla 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 bla, tapi memang paling lambat lah. So jangan main-main. Pasal orang kata apa, KOL kat luar sana, jangan main-main. Jangan main-main dengan kau punya job. Kau rasa kau nak ambil, kau ambil. Lepas tu kau rasa macam tiba-tiba kau ada masalah kehidupan, tiba-tiba kau tak nak ambil, jangan. Kau buat je masalah macam mana pun. Kan? Betul tak? Betul. Okay, alright Nisa. Kita dah cerita pasal you punya kerja. Lepas tu kita nak minta awak untuk lagi, orang kata apa, lagi tonjolkan diri awak siapa. Mungkin ada benda yang tak ada dalam konten awak, ataupun ada tapi awak tak boleh nak expose terus. Mungkin awak boleh sharekan dengan kita orang. Awak ready ke? InsyaAllah ready. InsyaAllah ready Ready. Boleh orang kata apa, sejujur-jujur mungkin lah. Okay, boleh. Apa benda yang paling ekstrim awak buat? Ni tak ekstrim lagi lah. Tak cukup ekstrim. Saya nampak apa tahu, saya nampak dia punya konten, dia main Muay Thai. Okay? Tak cukup ekstrim. Kena nak ada benda lebih lagi. Okay lah, paling ekstrim yang pernah buat. Macam tak ada lagi lah. Kau naik gunung kot. Kau panjat gunung kot dengan orang kata apa, you punya, apa orang panggil ni? Pemakaian. With all the pemakaian, you still keep you punya pemakaian yang clean macam ni. You naik gunung. You faham tak? Orang lain mungkin dah macam dah panas ke, dah rimas ke apa ke, tapi you still keep it that way. So macam mana you boleh handle benda tu? Benda tu jadi okey je. Sebab bila dah terbiasa kan. Sebab saya pakai semua ni dah daripada 2013. Okay, lama dah. Sampai sekarang. So jadi terbiasa. So bila kita nak buka ke apa kan, jadi macam macam tak selamat. Betul. Saya saja je tanya, sebenarnya saya faham. Saya faham. Jadi mungkin ada orang sebenarnya mempersoalkan macam mana dia ni handle lah naik gunung kan, macam ni macam ni. Sebenarnya biasa, sebab once kau dah biasa, kau biasa kan. Betul. Alright, so betul. Alright. So jom kita terus ke next segment, which is kita ada topik-topik di dalam sampul ini. You punya topik bergantung kepada sampul yang you pilih. Okay. Jadi pilihlah yang terbaik. So boleh pilih lah ni? Boleh pilih. Okay. Lepas tu tengok rumah tu dah kosong. Tinggal kursi roda je ada dekat tengah-tengah ruang tamu tu. Saya nampak daripada cermin tu lah. Lepas tu saya balik tu memang menangis lah. Menangis teruk. Saya cakap kenapa buat macam tu kan. Lepas tu rupanya diorang dah pindah. Diorang pindah ke negeri lain. Negeri lain jauh lah. Jauh. Dia cakap, ni bukan pasar nak ramai-ramai dekat sini. Biadab. So boleh pilih lah ni? Boleh pilih. Okay. Saya ambil merah lah. Why merah? Sebab saya suka merah. Suka merah? Bukan sebab dia paling menyala lah. Tak. Sebab dia suka. Jom. Alright guys, so kita akan tahu pasal Nisa according to this envelope. So apa yang Nisa akan ceritakan adalah tentang ketat. Pahit. Kepahitan hidup. Ada benda yang pahit ke dalam hidup awak? Banyak. Aku nampak dia ni seorang yang bersemangat. Seorang yang suka bantu orang. Ada je masa nak tolong orang. Tapi sebenarnya banyak kisah pahit. Okay. Banyak. Terlampau? Okay, jom. Dalam lens hitam ni lah yang kita akan dapat tahu kepahitan hidup Nisa Muhammad. So jom Nisa, apa yang pahit sebenarnya tu? Okay. Kisah saya mula daripada 2018. 2018 masa nak PKP. Okay. Cerita tu sampai sekarang saya lalui benda yang sama. So dia tak habis lagi kes tu. Okay, faham. Okay, saya kena berjauhan dengan anak. Berjauhan dengan anak umur berapa? Anak umur 12 tahun ni. Oh, dah besar dah lah. Okay, alright. Perempuan. Okay.
Kenapa awak kena berjauhan tu? Actually saya sebelum ni ada first married lah. Okay. So bila bercerai dia ambil anak tu. Dia ambil anak tu tanpa bagi saya jumpa. Jap. Tanpa bagi awak jumpa? Biasanya kalau perceraian kan ada orang kata apa? Sorry tanya. Bukan sepatutnya ibu yang menang ke? Sebenarnya okay, macam ni, cerita saya ni berbeza. Mungkin orang lain ibu yang akan menang kan. Tapi saya dia orang dah ambil anak tu dulu. Dia orang dah ambil anak tu dulu sebelum pergi fight dekat mahkamah. Jadi bila dah ambil anak tu pun dia macam tak nak kat saya. Selepas dia orang ambil tu kan, dia macam tak nak kat saya. Lepas tu ada macam adik ipar lah. Dia cakap yang I know tu dah dengar cakap dia orang. Tadi brainwash. So saya pun macam tak apalah. Lepas tu saya macam sedih jugalah. Saya lari. Diorang cakap diorang ada dekat Rawang masa tu. So saya pergilah Rawang. Rupa-rupa rumah tu dah kosong. Weh? Rumah tu dah kosong. Diorang dah pindah. Diorang cakap guard tu sendiri. Saya ingat guard tu dia cakap boleh masuk. Saya pun pergilah masuk. Happy. Sebab dia boleh masuk kan. Selama ni saya keluar masuk. Memang tak boleh. Lepas tu satu hari tu dia bagi masuk. Dia cakap masuklah. Saya masuk. Happy kan. Nak jumpa, nak raya. Kononnya nak raya sekali. Lepas tu tengok-tengok rumah tu dah kosong. Tinggal kursi roda je ada dekat tengah-tengah ruang tamu tu. Saya nampak daripada cermin tu lah. Lepas tu saya balik tu memang menangis lah. Menangis teruk. Saya cakap kenapa buat macam tu kan. Lepas tu rupa-rupanya diorang dah pindah. Diorang pindah ke negeri lain. Negeri lain jauh lah. Jauh. So okay, sekejap. Saya ada soalan. Okay. Anak masa tu umur berapa yang masa dia ambil? Masa tu umur dia dalam... saya lupa lah. Tapi 7 tahun lepas. 7 tahun lepas. So 12 tolak 7 lah. Dalam berapa tahun? 5 tahun? 12 tolak 7. Macam mana aku kira ni? Betul lah. 5 tahun lah. Lebih kurang lah. Okay, alright. So 5 tahun kecil lagi. So boleh ke kalau saya nak tahulah macam kenapa sampai ex-husband sekejam itu lah. Dia pisahkan mak dengan anak tu. Saya pun sendiri tak tahu. Tak pasti kenapa dia buat macam tu. Sebab macam teruk sangat apa yang saya buat. Tapi saya pernah lah viralkan dia. Sebabnya dia larikan anak. So saya nak tahu dia duduk mana. So saya terpaksa gunakan social media ni untuk cari dia orang kat mana. So banyaklah orang-orang dekat situ yang bantu saya, yang call saya, dia orang ada kat sini sebenarnya. Dia orang ada kat sini. So saya dari situ saya naik bas. Saya pergi kat tempat dia orang, jalan kaki daripada stesen bas tu pergi ke rumah dia orang. Sebab kat situ taksi susah lah nak. Time tu memang susah nak jumpa lah. Grab tak ada masa tu? Masa tu dia dekat Perlis memang. Sorry, faham. So awak dekat KL masa tu? Okay, faham. So saya lalu jalan situ memang susah lah nak Grab kan. Lepas tu jalan kaki memang daripada stesen bas pergi kat rumah dia orang nak jumpa anak. Lepas tu masa tu adalah satu video saya record. Dia cakap, Umi, I know tak nak duduk sini. Anak tu cakap macam tu? Lepas tu lepas daripada video tu viral, dia terus tak nak rapat dengan saya. Dia cakap, lepas tu diorang ni mesej saya, diorang cakap I know ni sebenarnya tak nak pun dekat hang tu. Dia cakap setelah dekat kau dia tak nak. Dia cakap dia saja je buat macam tu. Dia cakap macam tu lah. Dia macam manipulate kita balik. Dia cakap macam-macam. Lepas tu saya fight mahkamah tu. Saya ingat peguam tu perempuan. Saya ingat sampai sekarang. Dia cakap kat saya, siapa suruh kau jumpa anak kau? Hey. Saya sampai sekarang saya sakit hati tu. Sebab dia cakap macam tu kan. So kita mak dia kan. Lagi kita mak kandung dia. Kita yang susukan dia 3 tahun lebih. Tapi dia cakap macam tu. So saya ada buka mahkamah dekat Perak. Lepas tu diorang buka benda lain dekat kod lain lah. Dia ada kod dia kan. So kod tu dia letak dekat mahkamah Kuala Lumpur masa tu. Dia cakap dia nak fight lah. Lepas tu saya nampak ada pekerja kat situ lah. Tak tahulah. Pekerja kat situ dia cakap
Kenapa tak boleh jumpa anak? Time tu kita orang terus pergi ke belakang. Kita orang terpaksa terimalah apa yang dia nak tu. Maksudnya anak tu ikut dia. Kenapa menang kat dia? Saya tertanya jugalah. Mungkin sebab dia ada peguam. Saya tak ada peguam. Saya tak ada duit. So peguam dia yang cakap macam tu kat awak kan? So pasal duit Semua pasal duit. Sebab sefaham kita lah kan, apa-apa pun mak menang. Tapi kalau husband, bapak lagi banyak capital kan, banyak gaji, menang kat bapak betul. Kalau tapi mak, dia tak ada kerja. Then macam mana dia boleh menang? Masa tu mak dia yang kerja. So mak dia yang ada duit tu semua mak dia. So mak dia yang handle semua-semua tu lah. Peguam apa semua mak dia. Okay. Sebabkan ni segmen gali-gali kan, jadi aku nak gali juga. Kenapa sebenarnya, takut dah berat nak tanya. Sebenarnya kenapa sampai dia buat macam tu pada awak? Salah awak tu macam besar sangat sampai kita nampak lah macam besar sangat. Itu baru ambil anak. Tak tanya lagi masa kahwin tu macam mana dia handle saya, macam mana saya duduk dekat rumah tu. Masa saya 2000 berapa saya tak ingat, saya kena appendix pecah, sakit perut. Okay, faham. Saya duduk atas katil tu kan, berguling-guling lah, sakit perut. Tapi seorang pun tak nak bawa saya pergi hospital. Lepas tu time tu ibu call suami masa tu, dia lah call dia, cakap pergi bawa. Masa time tu baru dia orang bawa, and then baru tahu appendix pecah. Appendix sudah pecah dah. Saya kena tahan dekat ward Selayang. Kalau perasan doktor tu pun doktor viral yang rawat saya tu. So dekat situ memang time tu kita orang ada berbalah sikit lah. Dia cakap lepas dia operation apa semua appendix tu kan pecah kan, dan cuci. Dia kata doktor tu cakap nasib baik rahim dengan usus bengkak, so tak ada melarat dekat tempat lain. Betul. Dia cakap. Lepas tu dia cakap mak tu kan, dia cakap tak apalah kan kalau saya bagi dia makan ni gini kan. Lepas tu doktor tu cakap mana boleh, tak boleh makan sesuka hati. Yelah, baru lepas operation. Betul. Lepas tu lepas dah tukar katil, dia cakap dengan saya masa tu cousin saya memanglah banyak area KL kan, so diorang datang melawat. Saya terima mesej dari suami tu lah. Masa tu dia suami saya, dia cakap ni bukan pasar nak ramai-ramai dekat sini. Biadab. Dia cakap macam tu. Saya macam terkejut jugalah. Macam sakitnya kita baru lepas operation. Hati pula sakit ni. Lepas tu masa 2000 berapa saya tak ingat, saya pernah anak meninggal dalam perut. Okay, anak meninggal dalam perut. Tapi diorang tak nak bawa pergi hospital. Kawan saya yang bawa. Masa tu kawan tu bawa lah daripada Perlis pergi ke Kedah. Lepas tu dia cakap saya punya baby dah tak ada dah, so kena cuci lah. So saya keluarkan duit saya sendirilah. Sebab saya takut nanti kalau pergi kat hospital kerajaan, doktor lelaki dia tak nak, dia tak suka. Kenapa dia tu sebenarnya? Sorry lah, boleh ke aku terus terang je diri aku ni? Apa hal dengan dia tu? Okay, kejap daripada cerita awak lah, one side story ni, saya dengar dia macam dia problem dengan family dia sekali problem. Ya, problem. Macam mana kau boleh kahwin dengan dia? Itulah, kita pun tak tahu kan. Jenis, kadang-kadang lelaki yang jenis tunduk kan, tak semestinya baik. Tunduk, pendiam, kita tengok kan, tak semestinya baik. Itu yang kau boleh cakap lah. Okay, faham. Kadang-kadang yang macam huha-huha, bukan nak cakap apa lah, macam huha-huha kan, dia sebenarnya dia boleh jaga kita dengan baik. Orang yang macam tu. So tunduk baik bagi Nisa ni adalah, adakah tunduk baik bagi Nisa ni agama punya latar belakang ke ataupun macam mana? Dia macam kalau agama pun ada tapi tak pakai, tak guna juga. Okay, nak tanya sebab apa tahu? Sebab nowadays banyak je berita ataupun dekat social media yang leak lah.
ustaz buat ini, da'i buat itu. Benda yang tak sepatutnya, tak berlandaskan Muslim punya ni lah, pegangan. So adakah dia someone yang kalau dia viral, kita boleh cakap dia ustaz begini-gini ke, ataupun dia orang biasa, orang yang just baik tunduk saja, ke dia ada that status? Tak juga. Dia bergantung pada orang sebenarnya. Orang tu kalau macam dia belajar agama kan, tapi dia tak amalkan, tak boleh pakai. Yang maksud Kena ni your ex-husband tu dekat dia. Dia nak cakap background agama tak juga. Tapi dia jenis nak menjaga, konon-konon nak menjaga isteri dia kan. Dia tu jenis yang konon-konon. Macam tak boleh salam bapak mertua, tak boleh salam, haram. So macam Kejap. Tak boleh salam bapak mertua. Siapa ajar dia? Padahal kan bapak mertua tu kan, yalah, jadi bapak lah. Tak boleh, kita tak boleh kahwin pun dengan dia sampai mati. So macam tak seronok lah. So dia sesat. Uish, jahat dah aku. Dia sesat ke weh? Sesat terus. Dia sesat ke weh? Tak pastilah, tapi tak tahulah, tak boleh nak cakap. Tak apa, kita ada segmen selepas ni. Segmen selepas ni kita akan gali-gali lagi, okay? Tapi aku tak habis lagi ni problem kau punya, apa orang kata, kau punya ex-husband ni kan. So sampai sekarang sebenarnya saya masih berjauhan dengan anak. So awak cakap tadi awak ada viralkan pasal dia kan. So benda tu memang membantu untuk jumpa. So apa tindakan dia, apa yang tindakan agresif dia buat? Kadang-kadang masa first dulu dia pindah. Kan kita nak jumpa kan, dia pindah. Lepas tu sekarang dia dah tak pindah lah. Dia memang stay situ je lah. Cuma nak jumpa tu, kalau boleh kita nak jumpa, yelah biarlah, tak apa. Dia jaga tak apa. At least kita datang sana dari jauh, at least kita boleh keluar, jumpa sekejap. Macam tu. Jumpa tidur kan, bermalam ke apa ke kan. Nak jaga tak kisah. Ya Allah, sejak daripada dia bawa lari tu sampai sekarang you tak boleh nak dengan anak. Betul? Lepas tu biasanya kan cerita ni kita dapati daripada maksudnya biasanya benda ini berlaku pada lelaki. Okey, di mana mak yang ambil, mak terlalu secure anak, tak boleh bapak ni jahat lah, bapak ni itu ini. Tapi sekarang ni dekat Lens Hitam Podcast, ya Allah, best sangat saya dapat cerita yang dari side perempuan yang kena macam ni. Jarang berlaku lah. Mungkin ada. Mungkin awak ada kenal ke? Ada orang macam awak ke? Awak pun rasa macam aku macam 1 in million dia kena macam ni? Adalah kawan pun kena juga. Tapi dia still okay, boleh jumpa apa semua. Dia masih boleh tidur sekali. At least kan ada masa untuk dia sekali. Okay, tak apa. Aku sebenarnya ada banyak lagi persoalan untuk awak. Tapi mungkin kita boleh sambung selepas ini sebab kita ada segmen fun break. Okay. Aku dah panas. Aku tak tahu orang lain panas ke tak. Aku yang panas dengan cerita kau. So aku nak relax. Aku nak fun break dulu. Jom kita jumpa lagi Nisa Muhammad sebentar lagi. Sebab saya tak tengok kartun. Masa kecil tak tengok kartun langsung? Tak, saya tengok Hindustan. Awak minat artis je. Artis tu siapa? Buruk lah. Justin Bieber. Guys, zaman sekolah kau suka sangat Justin Bieber tu tak salah tu. Hi, welcome back to Lens Hitam powered by JX Productions. Kali ni korang bersama Kenan dan Nisa Muhammad. Di segmen ni kita nak orang kata apa, nama pun fun break. Kita nak enjoy. Boleh? Okay, kita ada game yang mungkin akan pecah gila. Okay, kali ni kalau episod pertama kita main lagu, episod kedua kita main Miss Universe shout out korang. Episod yang ketiga kita nak main wrong answer only. Okay. Alright, dekat podcast kita ada fun break. Sebab itu korang kena follow kita, subscribe kita, follow dekat semua social media dan juga subscribe kita punya YouTube. Alright, jom kita main wrong answer. You pernah main tak wrong answer? Tak. Okay, wrong answer ni kita akan bagi satu ayat ataupun dia punya tu situation. So kau kena jawab dengan jawapan yang salah saja. Okay, you tak boleh jawab benda yang orang kata yang betul. Okay, kita try kita try. Okay. Alright, soalan yang pertama. Nisa kerja apa sekarang? Kerja
Kerja cabut bulu. Apa dia? Sekejap. Itu macam itu sebenarnya first word tu sebenarnya benda yang terlintas dekat otak tau. So kau hati-hati tau. On record ni. Okay. Alright, so kerja apa? Sekejap. Saya kerja Taska. Okay. Dia punya orang kata apa, aku rasa Nisa ni seorang yang jujur. Jadi bila dia nak jawab jawapan yang salah tu dia susah. Okay, faham? Okay. Alright. So, okay, itu tak apalah, nombor 1 kan. Okay, nombor 2 ni aku nak paling tak logik kita boleh dengar. Okay. So, soalan yang kedua adalah, Nisa, awak datang dari mana? Datang dari mana? Saya datang dari... Tak, kejap. Sekejap. Okay. Alright, next. Siapa hero kegemaran zaman kanak-kanak awak? Hero saya tak ada. Sebab saya tak tengok kartun. Masa kecil tak tengok kartun langsung? Tak, saya tengok Hindustan. Tak, masa kecil. Babun. Okay, fair. Aku tak tahu tu betul ke tidak. Aku rasa macam betul. Okay. Alright. Let's go, kita next Okay. Makanan kegemaran Nisa apa? Makanan sungai. Makanan sungai? Maksudnya? Ikan-ikan sungai. Ikan-ikan sungai je? Salah jawapan kan? So, ikan-ikan sungai. Ikan-ikan sungai saja. So maksudnya kalau kau pergi mana-mana kau makan ikan sungai je, kau tak makan nasi apa semua. Tak ada. Okay, fine. Ini aku suka soalan ni. Apa hobi rahsia awak? Hobi rahsia Hobi rahsia saya. Kalau aku suka korek hidung tu. Depan orang aku korek hidung. Betul? Kalau tu hobi tau. Kalau kau hobi kau macam mana? Tak pelik ke tak ada hobi? Tak pelik ke tak ada hobi? Kau jangan nak tipu macam tu sangat. Kau mesti ada hobi punya. Tak ada. Contoh kau kencing berdiri ke kan? Tak ada. Cuma orang macam ni dia mesti benci gila pergi tandas awam sebab dia tak boleh berdiri. Jahat dah aku. Bukan Tak ada, bukan. Itu bukan awak lah. Bukan maksudnya ya. Okay, alright. So, siapakah crush awak masa sekolah? Crush masa sekolah? Tak ada. Masa sekolah saya minat artis je. Awak minat artis je? Artis tu siapa? Buruk lah. Justin Bieber. Guys, zaman sekolah kau suka sangat Justin Bieber tu tak salah tu. Tak salah. Sebab memang dia handsome macam tu. Okay? Alright. Penuh loka. Serius lah. Terlalu apa orang kata? Orang panggil apa? Obsessed. Okay, alright. Next kita ada soalan. Lagu pula. Lagu yang selalu awak nyanyi dalam bilik air. Lagu dalam... Kalau aku selalu nyanyi apa tau? Jalur gemilang di mana? Betul? Sebab apa tau? Aku nak ingatkan yang aku ni orang Malaysia. Okay. Saya selalu nyanyi lagu... Tak lah, masa dulu tak ingat lah. Tapi sekarang memang tak ada lagu dah. Sebab ni macam Islamik sikit. Kita jadi Islamik sikit. Mungkin kau bernasyid. Tapi bernasyid tak boleh sangat lah dalam toilet dia tak boleh. Dia kena dalam kereta ke. Betul. Okay, alright. So, haiwan peliharaan paling sesuai untuk rumah? Kucing. Wrong answer only. Oh, okay. Sorry. Anjing lah. Anjing. Aku tahu ramai sebenarnya yang... Sorry lah. Jujurnya memang ramai yang suka anjing. Anjing comel apa? Diorang ada banyak breed kan? Yang comel-comel. Yang kecil, yang bulu-bulu dia kerinting-kerinting tu kan? Betul. Semua tak apalah sebab kita ada pegangan masing-masing kan. Tak boleh lah. Macam tu. So, betul. Alright, seterusnya. Kalau menang emas, apa perkara pertama yang awak akan beli? Menang emas? Aku nak beli kolam tu. Aku nak letak kat beranda rumah aku. Serius? Sebab apa? Aku malas nak mandi dalam bilik air. Wrong answer Kau jangan ingat aku macam tu pula.
Perkara pertama Benang emas ni kau nak beli apa? Tak lah, tak rasa nak beli apa-apa. Nak simpan dia. Tak, kau cakap je kau nak bagi kat aku Sebab kau tak ada apa kau nak beli pun. Geram mulut aku. Sebab jawapan salah kan? Sebab jawapan macam kalau betul kita nak pergi umrah. Gitu. Jujur sangat orang ni. Okay, alright. So, alright, itu dia soalan-soalan kita untuk Nisa. Jom kita berehat sebentar sebab kita lepas ni nak gali lagi kisah-kisah dia tadi. Mungkin dia akan buat aku geram lagi lepas ni. Okay? So, jumpa lagi sekejap lagi. Okay. Masa tu dia ugut saya. Dia cakap cerai biasa nanti. Kalau cerai biasa dia nak anak. Dia cakap macam tu. Sebab apa dia orang cakap kenapa baru sekarang siapkan? Kenapa dulu tak? Orang tak rasa kita punya sedih dia macam mana. Kita punya sakit macam mana. Lepas tu duit kita ada masalah kewangan pula masa tu kan. So orang tak rasa. Hello, welcome back to Lens Hitam powered by JX Productions. Alright, kita bersama Nisa Muhammad lagi. Okay, aku dah auto into the mood yang geram. Gitu. Kalau ikutkan topik dia adalah pahit. Tapi kepahitan awak tu buat saya geram. Saya rasa pun ada yang orang kata orang yang mendengar pun geram. So jom, saya tak nak buang masa awak. Kita dengarkan lagi kes Nisa ni lah. Alright Nisa, kita nak tanya awak. Tadi kita dengar dia buat macam-macam dekat awak kan. Saya nak tahulah. Firstly mesti kita nak tahu punya, apa punca penceraian sebenarnya? Okay, punca penceraian first kali sebab dia tak bagi nafkah. Selama 6 tahun tu saya duduk dengan dia. Sayalah yang cari duit daripada saya kahwin umur 16. Saya kahwin umur 16. So daripada umur 16 tu saya cari duit sendiri. Wow. Strong woman. Okay, next. So itu antara sebab yang saya tak nak lah dengan dia. Okay, alright. So awak berkahwin dengan dia dalam 6 tahun jugalah. Okay. So dia tak bagi nafkah. Kalau macam tu awak bercerai atas dia yang ceraikan awak ataupun awak pergi tuntut fasa? Mula-mula tu saya tuntut fasa. Lepas tu dia datang. Dia cakap nak cerai biasa. Masa tu dia ugut saya. Dia cakap cerai biasa nanti. Kalau cerai biasa dia nak anak. Dia cakap macam tu. Lepas tu daripada apa yang nasihat daripada pegawai tu cakap tak apa, setuju je dulu dengan apa yang dia cakap. Sebab tak ada agreement, tak ada hitam putih, just cakap mulut je. Maknanya dia tak suruh sign ke untuk anak duduk kat dia. Oh, okay, faham dah. Faham dah. Lepas tu tak apalah, setujulah. Setuju. Lepas tu dia ceraikan. Ceraikan mahkamah lah. Dia ceraikan lah macam tu lah. Okay. So dia nak anak, memang kau dah tahulah dia nak anak. Tapi si pegawai tu pula kata tak apalah sebab tak semestinya dia menang. Memang tak ada agreement pun. Okay. Dan macam mana anak boleh dekat dia? Sebab dia dah ambil dulu. Sebelum kita orang cerai, dia dah ambil dulu anak tu. Okay, faham. So saya dah balik rumah ibu dulu. Sebelum kita orang cerai, sebelum saya minta fasa apa semua, saya dah balik rumah ibu dengan anak. Tapi dia cakap nak berbaik kan. So tak apalah. Dia cakap nak ambil. Masa tu saya kerja. Saya pergi sana pergi sini kan, kerja. Lepas tu dia kata tak apalah, I know anak dia jaga. Dia ambil dulu anak. Masa kita pun macam tak apalah, dia pun nak berbaik. Lepas tu nak tolong jagakan anak apa semua kan. So kita tak apalah, bagi. And then lepas daripada bagi tu, dia cakap okay, jom kita pergi mahkamah apa semua, settle kan. Memang tu adalah plan dia. Kau je tak nampak. Okay. Faham? Alright. After 6 years dia nak berbaik, asal kau terima dia punya nak baik tu? Tak, masa tu sebelum kita orang cerai, dia katanya nak berbaik time tu lah. Lepas tu kita orang macam tak apalah, saya terima. Sebab bagi saya nafkah tu kemudian mungkin orang boleh berubah. Lepas tu sebab masa tu pun dia masih belajar. So kita macam tak apalah, okay, kita cari duit sama-sama. Lepas tu so dari situ macam susah lah susah nak cakap sekarang. Okay, tak apa, aku tanya. Aku tak ada benda nak tanya. Tadi aku dah tanya kenapa cerai. Sekarang nak tanya jugalah.
Kenapa kahwin? Kenapa kahwin? Masa tu umur 16 tahun. Awal lagi tu muda. Okay, dia macam ni tau. Saya nak keluar daripada mulut apa Buaya. Lepas tu termasuk mulut Singa. Dia macam tu. So awak keluar daripada mulut buaya. Who is that? Buaya tu siapa? Dia agak kalau sebab dia family. Okay, so maksudnya ada family problem. Yeah. So awak nak keluar daripada family, awak kahwin, betul lah. Faham. Tiba-tiba masuk pula mulut singa. Okay, aku tak tahu peribahasa aku betul ke tidak. Itu it is what it is lah. Kita faham lah. Kau keluar daripada sini, lepas tu kau kena pula dengan benda ni kan. Alright, so kita dah tahu sekarang kita dah tahu dia dah kahwin kenapa, cerai kenapa. Now kita nak tahu juga apakah benda yang awak rasa macam paling berat lah dia buat kat awak selain daripada appendix issue, ambil anak, masa dalam marriage tu tak bagi nafkah, apa lagi yang dia ada buat? Masa baby meninggal. Siapa meninggal? Oh, baby. Dalam perut tu. Yes. Pun dia tak ambil kisah. Saya sambung balik cerita pasal boleh. Tu. Masa tu kawan hantar pergi hospital. Saya balik daripada tu, saya hari-hari diorang bagi makan, yelah, pantang gugur kan sakit. Diorang hari-hari makan nasi panas-panas tu kan, nasi putih. Lepas tu dengan ikan masin ke apa? Saya tak pasti. Hari-hari lah saya makan yang tu. Hari-hari saya makan yang tu. Tiba-tiba satu hari tu diorang tengah makan dekat atas dekat meja makan tu. And then saya nak pergi toilet. Tentu saya dah mata saya dah pening-pening dah. Tapi diorang buat bodoh je, buat tak tahu makan. Lepas tu saya pergi toilet. Toilet tu depan dengan bilik. So saya pergi toilet slow-slow. Lepas tu patah balik. Saya nak pitam dah. Tentu lepas tu pendarahan teruk. Pun kita orang, saya duduk dengan mak sekali. Mak dia orang. Yalah, mak dia. Family dia orang. Memang duduk sekali. So macam saya sakit, saya pendarahan. Memang banyak lah darah jatuh. Lepas tu dia cakap, dia call doktor. Perlu pergi klinik tak? Pergi hospital tak? Perlu tak? Time tu saya macam sakit hati. Lepas tu dia call lah, tunggu doktor tu cakap apa semua. Doktor tu suruh pergi hospital. Baru pergi hospital. Seminggu saya duduk hospital, seorang pun tak pernah melawat saya. What? Seminggu saya duduk semua sakit. Ex-husband tu, masa tu your husband tak jawab? Tak datang langsung. Seminggu saya duduk situ, seminggu lah dia tak melawat. Lepas tu saya call, boleh tak bawa anak datang sini? Sebab masa tu saya dah taklah kan, nak jumpa lah. Dah lama tak jumpa kan. Lepas tu boleh tak datang sini bawa anak? Lepas tu bawa. Lepas tu dia bawa makanan. Lepas tu dia terus balik. Ya Allah, dia sayang kau ke tak masa tu sebenarnya? Tak tahulah. Tapi nak cakap sayang tu, apa yang dia buat kat kita rasa macam tak sayang kot. Yelah, nampak macam tak sayang pun. Nampak macam didikan family, sorry. Macam tu lah. Sebab yelah, dia duduk dengan family kan. Sebab kalau ikutkan, ada je macam macam husband pula, macam dia ni problem, tapi sebenarnya mak dia guide dia lagi. Kau tak boleh macam ni, kau dah ada isteri, kau dah ni kan. So bila kita dengar macam family dia pun sendiri tak datang, means yelah, daripada saraf dia pun dah, daripada akar saraf pula. Betul. Daripada akar pun dah tak cantik lah. Baby masa tu awak gugur, sorry tanya berapa bulan tu dalam perut? Dalam 3 bulan lebih. 3 bulan lebih, so dia dah nampak bentuk. Dia dah 3 bulan, nak masuk 4 bulan dah nampak baby dah. Dah nampak baby kan? Cuma kecil kan? Kecil. Sanggup kan dia? Tu yang kedua lah. Anak yang kedua. Lepas tu dia tak ada rasa sedih macam anak aku dah tak ada? Tak ada. Dia makan apa dong masa kecil-kecil? Betul. Sebab macam tak ada perasaan langsung buat macam tu. Itulah, macam tak ada hati perut. Okay. Biasanya perkahwinan ni pada fasa-fasa pertama mesti ada manis-manisnya. So masa-masa awal awak cakap dia adalah orang yang tunduk, baik je kan. So berapa lama yang dia palsu, dia fake depan awak? Kita orang ni selama 6 tahun kahwin, kita orang PJJ. Oh, okay. Jadi macam kita tak nampak benda-benda tu. Benda buruk sama kita tak nampak. Bila dah duduk sekali, baru kita tahu dia macam mana, apa semua.
So maksudnya awal-awal kahwin jauh. So tak nampak perangai dia. Masih loving-loving lah. Okay. Lepas tu yang nampak perangai dia tu masa tahun ke-7? Masa 6 tahun lah. 5 ke 6 macam tu lah. Dah 5 nampak. ke 6. Bila masa tu dah start together lah. Dah start duduk rumah mak dia, betul? Masa tu umur berapa lah? Dia masih study, maksudnya 20 something lah. Dia ya, betul. Nak masuk 30 dah. Sebab dia tahun 89. Oh, dia dah tua weh. Aku ingat dia dah tua. Sorry lah, bukanlah tua sangat. Maksudnya macam dia lagi tua daripada. Patutnya dia lebih matang. Lebih matang, betul. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay, alright. So, kita nak tanya. At least lah, benda baik yang dia pernah buat apa? Benda baik paling baik ke? Paling baik, benda baik at least lah. Sebab kita pun adalah kot kadang-kadang dia sapu sampah sebab yang tu je lah kot. Sebab macam nak pergi bercuti tu macam pergi mana je kan. Sebab semua dengan family dia. So memang tak ada kita orang saja ke tak ada. Sebab dia nak pergi datang duit dari mana? Dia tak memang tak kerja langsung ke? Tak. Habis dia belajar untuk? Belajar mak dia tanggung. Okay lah, dia belajar untuk tak pasti. Tak tahulah. Lepas tu rasanya belajar pun tak habis. Rasanya lah. Sebab kalau tak silap dia orang tak cerita sangat lah. Okay lah. Faham? So korang nampak tak macam benda paling baik yang Nisa boleh ingat pun adalah sapu. Itu adalah rutin harian tau sepatutnya. Kan? Okay lah, rutin harian ataupun macam sometimes tolong isteri kan. Okay, alright. So boleh tak kita nak dengar lagi apalah benda paling orang kata apa, awak tak boleh lupa lah masa hidup dengan dia, hidup bersama dia ataupun family dia ke buat awak? Benda paling tak boleh lupa time kita orang bergaduh dekat kampung ibu awak. Kita orang bergaduh. Dia picit saya kiri kanan. Dia picit sampai lebam. Lepas tu time tu adalah berbalah sikit dengan ada ibu sekali masa tu. Lepas tu ada kakak sekali. So dia nak suruh saya balik rumah dia. Saya tak nak. Lepas tu dia cakap dia ambil handbag saya ni, dia bawa lari. Lepas tu time tu saya pun tak boleh lupa, tapi benda ni agak kasar sikit. Dia ambil handbag, dia bergaduh dengan kakak saya. Kakak saya pun campur lah sebab terlampau ni kan. Lepas tu dia bergaduh, berjerit-jerit. Lepas tu dia orang bergaduh, saya ambil agak kejam saya ambil tayar, saya baling kat dia belakang dia. Tayar apa weh? Tayar kereta? Saya tak tahu tayar apa yang ada dekat situ. Tayar motor kot. Oh ya, besar jugalah. Tapi dia jenis tebal macam tu kan. Saya baling belakang dia. Yes. Macam tu dia, yes, kena pun kau. Gitu. Masa macam ni puas hati aku. Kan? Aku tak payah rasa bersalah ni. Masa tapi balik tu dia tanya, siapa baling tayar belakang dia? Oh ya, lepas tu cakap, saya lah. Oh, masa tu lepas dia kena dia pengsan terus ke apa? Tak ada. Dia terus balik. Dia pakai handbag tu dia terus balik. Sakit tak? Dia rasa baru ada akai. Macam tu. Weh, power juga awak. Bagus lah. Itu ada orang kata self defense lah. Macam yelah, protect diri, protect your family kan. Betul. Dia dah masuk campur. Okay, alright. Apa ni, kalau aku dah tanya benda paling pahit, paling manis, kita dah tanya apa benda yang dia dah buat kan. Macam family awak sendiri ada tak cakap macam, you know, family awak tahu tak pasal kes awak kena semua-semua benda ni? Tahu. So apa penerimaan family awak? Diorang ikut keputusan saya. Sebab diorang cakap saya yang lalui, bukan diorang. So diorang akan sentiasa support saya. Apa pun keputusan. Bagus. Okay, alright. Faham. Aku geram lagi ni dengan dia ni. Ada lagi tak kau boleh share benda geram lagi, apa benda yang dia buat? Sorry, dia narsistik ke? Nak cakap narsistik tu adalah, ciri-ciri tu ada. Ciri-ciri narsistik tu ada. Sebenarnya lah, ini kalau pendapat saya, narsistik tu macam ramai, kebanyakannya orang ada. Cuma macam mana dia control. So narsistik dia pada awak memang teruk punya lah. Dia kalau
macam salah dia, tapi dia kata sebenarnya dia buat benda ni disebabkan awak juga punya perangai. Ada tak dia jadi macam tu? Yelah tu. Masa 2018 saya nak jumpa anak kan, saya kejar anak kan dekat sana, dekat negeri dia lah. Lepas tu saya kejar, saya cakap sebab dia tarik budak tu masuk dalam. So saya cakap, saya jerit, saya cakap aku nak jumpa anak aku. Dia macam orang gila lah, saya jerit kat depan tu kan, aku nak jumpa anak aku. Saya ulang banyak kali benda yang sama. Lepas tu mak dia cakap, record, nanti boleh bagi peguam, boleh bagi apa, peguam lah. Sebab cakap saya ni macam tak betul. Lepas tu dia carut-carutkan saya. Mak, dengan mak dia sekarang, kau tu perempuan, macam-macam perkataan dia lempar kan. Sakit tu, sakit lah. Sampai dia tarik anak apa semua kan, tak nak bagi jumpa. Lalas mungkin saudara dia orang kot daripada depan rumah datang. Mula-mula dia nak marah saya, kenapa jerit-jerit kan. Lepas tu bila dia dengar cerita, baru dia cakap slow talk dengan dia orang untuk saya jumpa anak saya. Siap lah. Okay, faham? Okay lah. Saya dengar tadi ada adik ipar yang baik at least. So maksudnya yang problem is dia dengan mak dia. Ayah dia ada? Ayah dia ada. Ayah dia okey? Boleh lah. Sebab ayah dia jenis ikut mak. Itu kalau kena dengan DMA tu, mau DMA cakap apa, bocah bapak dia. Ya kan? Sorry, bukanlah mengata, tapi perangai yang itu macam itu tak patut lah. Okay, alright, tak apa. Nisa, kita nak minta sedikit lah awak punya bukan pendapat, nasihat lah untuk perempuan-perempuan yang hadapi benda yang macam awak, lebih kurang macam awak. Boleh tak awak sampaikan something? So you kan dah rasa, so apa yang sepatutnya diorang buat? Nasihat sikit lah. Nasihat saya macam ni lah, apa tak semestinya orang yang apa ada agama, berpakaian, berkopiah apa semua tu, tak semestinya diorang amalkan apa ajaran agama yang diorang belajar. Ada orang dia tak amalkan pun. Just nak gelaran ustaz, nak gelaran apa dai. Tapi tak amalkan benda tu. So hati-hatilah. Tak semua lelaki yang huha-huha kat luar sana tu, kita tak cakap lah ustaz-ustaz ni semua tak baik. Betul. Tapi tak semestinya orang yang suka huha-huha kat luar tu tak baik. Kadang-kadang diorang ni agama diorang lagi lebih. Betul. Betul. So maksudnya luaran tu tak menggambarkan dalaman lah. Okay. Betul. Alright. So kalau macam nasihat Kak pada perempuan-perempuan yang terkena dengan benda-benda macam ni, tolong jangan diam. Betul. Macam tu. Kita tahu memang ada masa, contoh macam Nisa pun, kita tak rasalah dia macam diam, biarkan. Kalau diam biarkan, mungkin Nisa masih lagi dengan dia lah. Cuma kita faham juga it take times. Betul. Macam tu. Takes time, tapi jangan lama sangat lah. Betul. Do something lah. Jangan bagi diri tu jadi trauma. Macam saya dah trauma dah. So saya buat, sebab tu saya buat aktiviti, macam-macam aktiviti. Sebab kadang-kadang kan saya dah kahwin sekarang ni. So husband saya ni lah, dia cakap, okey tak tu? Dia akan tanya, okey tak tu sorang-sorang tu? Okey je, pergilah jumpa kawan ke apa kan. So kita tak adalah seorang kat situ. Sebab kalau saya seorang, saya akan nangis. Nangis tak? Bila awak cakap husband awak yang tanya okey tak tu, kita pula yang sedih. Baiknya alhamdulillah patah tumbuh hilang berganti. Okey. Faham? Alright. So Nisa, awak punya aktiviti semua awak letak kat social media awak kan. Jadi bolehlah awak sharekan sedikit dekat kita punya viewers, you punya you punya social media ataupun you punya whatever you are doing right now lah. So apa yang kita buat lah. So kalau pasal apa kerja aktiviti tu, saya ada je buka apa peluang untuk siapa yang nak join kita orang kan. So korang boleh lah follow saya dekat Nisa Muhammad. Saya juga ada handle KOL untuk review. So boleh dapat job lah ni. InsyaAllah. Tapi kejap korang Nisa adalah agensi yang bayar banyak. Aku cakap awal bayar banyak. So kalau dapat daripada Nisa, kau jangan buat tahi lah. Okay, right, teruskan. So kalau korang nak job, InsyaAllah korang boleh cari saya dekat Nisa Muhammad.
Itu apa ni? Itu TikTok lah, sebab saya selalu on TikTok je. Faham? Okay. Thank you so much Nisa. Okay. Kita dah tahu dah Nisa siapa. Kita dah tahu dah kisah sedih dia macam mana, kisah pahit dia macam mana. Okay, thank you so much Nisa sebab sudi orang kata sharekan dekat sini. Okay. Mungkin sebelum ni awak tak pernah share dekat konten awak ke? Pernah share, tapi kena kecam balik. Sebab apa diorang cakap, kenapa baru sekarang siarkan? Kenapa dulu tak? Orang tak rasa kita punya sedih dia macam mana. Betul. Kita punya sakit macam mana. Lepas tu duit kita ada masalah kewangan pula masa tu kan. So orang tak rasa. So diorang pula boleh ambil peguam, bayar mahal-mahal. Kita pula ada apa je. Betul. Dekat social media awak share pasal awak tak jumpa anak je kan. Perangai dia apa semua bagai tak kan. Sebab itulah adanya Lens Hitam podcast kita ni, segala kegelapan tu dah terbongkar hari ni. Alhamdulillah kita dapat dengar. Dan dapat jugalah mungkin orang kat luar sana dapat orang kata gain something, dapat semangat baru ke kan. Alright, thank you so much. So korang, kalau korang nak lagi cerita-cerita menarik daripada our content creator yang korang tak pernah dengar pun daripada tempat dorang, you guys wajib untuk subscribe kita. Dan jangan lupa untuk follow kita punya social media platform. Okay, kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.